Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurini Iman binti Ahmad Khairi, kru Warga Merpati. Kini saya berada di SK Nala sempena program sokongan Dasar Pendidikan Digital Negeri Melaka. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita saksi. Assalamualaikum. Izinkan saya mengajukan satu soalan. Bolehkah anda terangkan mengenai pameran anda pada hari ini? Kita orang ada buat pameran tentang digital. Ada 5 Google Classroom, Canva dan robotik. Kita orang ada jelaskan tentang kita orang buat dekat sekolah apa semua tu. Pada pandangan Datuk, sejauh manakah pengguna teknologi digital mampu mengubah lanskap pendidikan masa kini? Memang kehidupan ini hari ini adalah berasaskan kepada teknologi. Jadi usia murid-murid yang sekarang ini daripada kecil dah didedahkan dengan teknologi. Jadi memang teknologi ini adalah satu perkara yang penting untuk kehidupan murid untuk masa depan. Kalau zaman cikgu dulu lastik, ceper, itu dia. Kalau lastik tu lastik burung. Okey, lastik ayam. Sekarang benda yang sama juga fungsi untuk kegunaan untuk kehidupan kita, tetapi alatnya dah berbeza berasaskan teknologi, coding dan sebagainya. Jadi murid mesti gunakan. Dulu cikgu mengajar sini, orang kata orang perempuan ni belajar air tinggi-tinggi akhirnya ke dapur. Memang ke dapur, perempuan tetap ke dapur. Tapi dapur orang dulu dengan dapur sekarang berbeza. Dapur dulu pakai tiup pakai buluh. Tapi hari ini dapur dengan teknologi. Kena klik sana, klik sini, nak masuk microwave, berapa dia punya darjah Celsius, semua nak kena tahu. So memang teknologi itu mempengaruhi kehidupan murid-murid masa depan. So murid-murid mesti familiar, mesti biasa dengan teknologi. Okey? Kini bersama saya adalah Encik Muhammad Agus bin Abu, Guru Besar SK Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengajukan satu soalan. Dengan sumbangan yang telah diberikan, apakah harapan cikgu terhadap perkembangan pendidikan digital di SK Johor selepas ini? Terima kasih atas soalan tadi, dan pertamanya saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada KPM khususnya yang telah menghulurkan sumbangan kepada SK Johor berupa Smart TV dan juga bantuan dasar permulaan pengasaan dasar digital pendidikan. Jadi bagi SK Johor akan terus melaksanakan program-program pendigitalan khususnya untuk membawa murid-murid melaksanakan program-program digital dengan lebih baik dan lebih berkesan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua bahagian yang terlibat dalam membantu SK Johor meningkatkan pemakasaan dasar pendidikan negara. Terima kasih. Jelaslah bahawa program pendidikan digital bukan sahaja memperkukuh pengguna teknologi dan pendidikan, malah melahirkan generasi yang lebih kreatif, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran di dunia digital.
Sekian sahaja liputan khas Kru Warkah Merpati sempena program sokongan dasar pendidikan digital negeri Melaka. Saya bersama juru kamera, Dia Alisha binti Zalhini. Terima kasih kerana terus bersama TVPSS SK Johor.